Di rumahku ada banyak peti ais dan motor. Masuk cuci. Mesin cuci, ada motor. Dalam berapa tu? Banyak lah. Jadi motor-motor ni semua aku nggak mau. Aku mau berbagi aja motor ni semua. Siapa yang nak motor? Aku akan carilah esok. Aku nak habiskan je motor-motor aku, peti ais. Bukan peti ais ni, apa nama? Mesin basuh. Mesin basuh. Kulkas. Kulkas apa? Bukan kulkas. Mesin cuci. Washing machine. Aku mau berbagi habisin semua yang ada kat rumah aku ni. Daripada aku biar macam ni tak ada guna, aku jual pun setakat dapat 50 juta kat mau aku. Baik aku bagi aja. Aku ada ini Aku nak bang, siapa yang mau? Belilah satu-satu. Aku mau jual ni. Just tap. Aku mau HP bang. Ya udah, nanti aku sampai Indonesia, aku beli 1,000 biji HP. Halo. Ya, sambung kali. Pekat ke apa? Halo. Ya sambung kali. Ya aku ada idea. Oh, dia ingat dah. Dia pergi dia. Saya ni lah. Saya penonton aku ada idea. Kenapa? Tak tahu lah. Halo. Gimana? Aku tengoklah aku sampai Indonesia nanti. Aku nak beli 100 biji HP. Aku akan bagi dalam live aku dalam 1 jam aja. Gratis saja. Gimana? Duit enggak habis. Jadi beli aja lah. HP apa nak beli real? iPhone berapa harga satu iPhone? Di Indonesia. Kita beli iPhone 20. Samsung beli 20. HP Intel lo. HP Intel beli 50. Tapi aku akan bagi dalam masa 1 hari aja. Kerana apa? Kerana boleh bro. Okay, kenapa jadi kucel? Kucel tu apa? Kucel tu apa? Kecil. Kontol? Kecil. Kucel tu apa? Kucel kata. Kucel. Peti ais Indonesia kulkas bang. Bang, bandar kali kau leher merah-merah. Buat macam mana? Nakal. Bisul. HP aja sekarang. Kalau 100 juta boleh beli berapa HP? Kecil sikit kali. Tak cukup. Bukan Android. 200 juta. Android. Kita beli abang, aku mau beli 200 juta buat orang yang follow aku. Bisa, Rel? Bisa aja. Dalam 1 hari aja kita buat. Jangan buat lama-lama. Bang, 1 hari mana main? 1 jam. 1 jam lah. Kita habiskan dalam masa 1 jam. Yang masuk dekat live Aisyah Sultan Malaysia pada tanggal kalian mau aku pulang ke Indonesia tanggal berapa? Aku lagi fikir ni. Mungkin esok kot aku pulang ke Indonesia. Okay, buat semuanya ready. I'm coming to Indonesia. Tomorrow. Siap-siapkan mental kalian kerana kita akan war bersama satu rumpun. Yang penting santai-santai aja kita. Kalian aku tengok, kadang-kadang aku sedih. Aku tengok kerana kehadiran aku ni, aku lihat ramai orang yang bergaduh. Aku tak tahu kerana apa orang bergaduh kerana aku. Aku tidak mengambil duit orang sesiapa pun. Aku buat benda-benda yang baik. Tetapi aku tak tahu kenapa orang bergaduh-gaduh kerana aku. Dan aku harap selepas ini enggak ada lagi pergaduhan. Dan tidak ada lagi drama-drama. Okay, yang penting kita enjoy saja bro. Ke Medan lah Bang Aisar. Okay, jadi tak apalah macam ni lah. Aku akan ngomong banyak. Tak bisa aku ngomong banyak-banyak. Esok aja aku ngomong kat live stream aku ya. Aku mau habisin semua ni. Dan aku mau buat satu challenge bersama kalian. Besok aku akan habiskan 100 juta sebelum aku terbang ke Indonesia. Okay? Betul, orang iri tu ganteng. Ya, mungkin orang iri lah sama aku. Udahlah. Okay, itu aja aku mau bilang. See you when I see you. I love you. And Main dulu. okay, end dulu Okey, buat. Masya Allah Bang Aisar. Ya, baik. Dah itu je lah.
Ada tak satu dua soalan? Aku akan jawab 1-2 soalan. Lepas tu aku akan endkan live aku. Esok aku akan sambung di YouTube. Mana? Ini ada soalan yang pancing-pancing ni. Kau soalan kau pancing-pancing. Aku jawab panas. Jadi aku diam. Kerana aku tidak mahu menimbulkan pergaduhan lah. Malas lah. Aku mau curhat boleh bang? Okey, pokoknya aku balik nanti Indonesia. Jujur, pertama sekali aku akan keliling seluruh Indonesia. Nombor 2, aku akan collab dengan orang-orang yang seru. Lepas tu ada juga satu dua podcast yang aku akan sampai Indonesia, aku akan langsung buat podcast. Podcast apa kalian rasa? Danu Margi. Okay, lagi di mana Bang Aisar? Sekarang saya lagi di Malaysia. Apa ni? Bang, jawab satu aja. Perkawanan dengan baik-baik aja kan? Guys, macam ni lah guys. Kadang-kadang jujur aku sedih dengan apa yang terjadi. Terkadang apa yang aku nak adalah kita semua berteman dengan baik, kawan-kawan dengan baik. Tetapi kerana mulut-mulut manusia ni membuatkan satu pertemanan tu semua sudah hancur. Jadi sekarang aku sudah enggak ada betul-betul true friends, sahabat yang betul-betul baik, kawan yang betul-betul baik dekat Indonesia. Jadi aku akan bergerak secara sendiri sahaja. Aku akan enjoy the moment. Aku akan kongsi-kongsikan konten-konten yang inspirasi, konten-konten yang memberi manfaat pada selepas aku pulang ni. Okay? Jadi, itu ajalah. Ada lagi tak ke Bengkulu? Bang, rezeki apa tu? Okay, itu aja. See you guys tomorrow. Aku akan live selepas Jumaat. Jam Indonesia, jam 2:30 nanti. Jam 2 Indonesia aku akan mula live. Ataupun 1.30 Indonesia, 1.30 atau 2, jam 2 Indonesia aku akan mula live. Aku akan buat satu challenge dan berbagi rezeki sebanyaknya di Malaysia sebelum aku terbang ke sana. Okay, jadi aku rasa itu je kot. Okay, makanya jangan dengarin netizen. Udahlah kau. Banyaklah aku nak dengar kau punya ngomong. Kadang-kadang dengan soalan-soalan pancing tu jadi panas terus dunia. Jadi aku tak nak jawab soalan. Aku tak akan menjawab soalan. Lebih baik kan? Bang Aisyah, tetap semangat dia bang. Ya, baik. Nak apa lagi? 1 minit lagi. Medan bang, kemari. Apa lagi? Cepat. 30 saat lagi. Aku akan baca satu soalan yang betul-betul best. Adit. Kapan ke Indo lagi? Saya akan sampai ke Indo kemungkinan pada tarikh. Harus bilang ke tak usah bilang Aril? Kau rasa lah. Kau rasa. Mana best? Kerja betul-betul. Tapi aku akan buat live stream juga kat Bandara Malaysia. Kau rasa macam mana? Nak bagi tahu ke tak bagi tahu? Kesian dia orang ni. Kesian apa? Tunggu pula nanti. Tak, kau rasa kita nak bagi tahu ke tak? Nanti. Mungkin maksudnya 1 atau 2 hari nak balik baru kita tahu. Jangan begitu sekarang. Jangan begitu sekarang. Jangan bagi tahu sekarang? Ya, lagi 1 hari atau 2 hari baru beritahu. Lagi 1 atau 2 hari? Ya. Baru bagi tahu. Ataupun tiba-tiba dia orang tengok kita dah dekat Papua, dekat Lombok. Wow. Amazing.
Gimana? 17 Agustus nanti apa masih buat perayaan Panjat Pinang? Ya, saya akan buat perayaan Panjat Pinang mungkin Sekali dengan bawa pinang. Panjat Pinang aku akan buat di Medan. Panjat Pinang aku akan buat di Medan pada 17 Agustus. Tapi sebelum tu, ulang tahun saya pada 6 Agustus, aku akan buat di provinsi. Mungkin aku akan buat di provinsi Aceh, atau Palembang, atau Makassar. Atau enggak tahu lagi. Atau di Papua. Oh maaf, Papua mana mau kontrol? Takut aku. Tak usah bagi tahu bang, biar surprise. Okey, pokoknya awal Mei, sebelum tanggal 5 Mei ataupun mungkin lah sebelum tanggal 5 Mei aku akan pulang, InsyaAllah. Tiba-tiba esok. Okay, itu aja lah bang, live bareng Bunda Korla. Kalian seru dan penghibur. Nantilah kalau aku nampak dia live nanti, mungkin aku akan join live dengan dia selama 10 minit ke itu yang kalian mahukan. Jadi tengok nanti macam mana. Pokoknya badan aku sudah semakin cantik, jadi aku akan lepas ini akan lebih segar. Okay, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, alamak dah dikasih tahu. Nak dikasih tahu. Ada nak cakap apa? Silakan kau nak cakap apa. Okay, kau nak cakap apa tak? Kontol. Betul lah. Nak cakap apa tak? Kau sama anakku masak. Kau Aisyah mirip sekali sama anakku. Anak mana tu? Cepat. Enggak ada sih, enggak ada. Enggak tahu ngomong apa. Nantilah aku live. Asal kau live pula? Tak nak bagi tahu. Asal kau marketing kat sini pula? Cepatlah. Kau nak kata apa tak? Okay guys. So apa aku nak cakap sekarang? Esok jangan lupa join live streaming kita. Daripada pukul 2 Indonesia sampai 6 Maghrib. Okay. Kita akan habiskan berapa? 100 juta? Yes, 100 juta. 100 juta. Kalau duit Malaysia dalam RM30,000. Dan ada juga untuk follower, subscriber yang masuk di dalam live stream aku tu. Yeah. Okay guys. Jadi itu aja. Kita berjumpa di lain hari, di lain waktu. Doakan saya bisa semangat setiap hari, positif dan ngaret enggak live-nya dan mendapat sambutan-sambutan yang baik luar biasa supaya aku terus bersemangat untuk buat konten setiap hari dan membuat satu meet and greet yang luar biasa. Pokoknya stay tune. I will see you guys later. Assalamualaikum warahmatullahi